Okay, so deposit ni perlu ke tak bayar? Yes, perlu. Sebabnya ada setengah pembeli dia merasakan dia tak perlu bayar. Sebab apa? Dia punya rumah dia beli rumah dalam tu lah maksudnya. So dia kata, dia cakap kenapa nak perlu aku nak kena bayar sebab aku beli rumah dalam ni. Okay, so satu lagi ni aku beritahu kenapa perlu bayar. Sebab bila dia masuk dalam kat house, kat depan tu dia dah ada barricade. So berkemungkinan dia boleh melanggar barricade tu, dia boleh melanggar tembok security tu. Pasal kita tak tahu kan, pemanduan ni kadang-kadang kecelakaan ni dia terjadi bila masa. Okey. Lepas tu dia menggunakan lift bomber, dan dia lalu koridor, masuk dalam lift. So possibility untuk masa unloading barang tu mungkin terhentak, lantai pecah ke tile pecah, kita tak tahu. Sebab ada setengah tempat dia punya lantai tu tile, ada setengah tu simen biasa, simen render lah. So bila masuk lift pula, mungkin dia terlanggar pintu dalam.